Contoh kalau korang tengah trade $100, 100 USD. Korang tunggu, korang hold. Okay, hi guys, welcome to our YouTube channel. Baiklah, sebelum ni episod yang lepas kita bercakap tentang 5 do's in trading. Sekarang ni Kamalia nak bagi tahu pula 5 don'ts in trading. Ini yang biasa korang selalu buat kesilapan-kesilapan ni. Jadi kita nak elakkan semua ni. Okay, yang pertama, jangan trade ikut emosi. Contohnya apa? Takut nak hold position lama-lama ataupun tamak you guys. Kan? Dah sampai atas dah ni. Dah nak sampai kita punya take profit. Tiba-tiba remove take profit. Sebab apa? Nak profit lebih. Sekali tak dapat deh. Sekali tiba-tiba loss terus, ataupun boleh juga jadi MC terus. Sebab tu contoh kalau korang tengah trade $100, 100 USD, korang tunggu, korang hold. Kadang-kadang korang dah loss tapi nak cover balik ni, dia masuk lagi cover balik. Contoh, ingat boleh recover loss tapi sebenarnya rugi lagi banyak. Sebab tu jangan trade ikut emosi. Okey, baik. Yang kedua, jangan trade kalau korang tak ada plan yang betul untuk kat mana korang nak buy, kat mana korang nak sell, ataupun kita panggil jangan trade kalau tak ada setup yang berkualiti. Contoh okey, kalau orang tu dia dah kata okey, I akan trade ikut signal ni. Dia pun tunggu terlepas. Bila terlepas signal tu, dia pun masuk je kan. Entry je, tak tahulah entry buy ke entry sell ke. Tiba-tiba apa yang jadi? Terus loss. Jadi sebab tu jangan trade kalau tak ada setup yang berkualiti. Yang ketiga, jangan ikut orang. Jangan trade ikut orang. Contoh, kalau ada orang ni, grup Telegram ni, dia cakap, okay, boleh buy now kan. Tiba-tiba grup Telegram ni pula dia kata sell now. Habis tu korang nak ikut yang mana ni? Seorang cakap buy, seorang cakap sell kan. Jadi korang kena tahu. Sebab tu penting korang kena ada knowledge. Kat mana korang nak buy, kat mana korang nak sell. Ataupun kenapa orang ni cakap buy, kenapa orang ni cakap sell. At least you have the knowledge supaya kita nak elakkan loss yang lebih dan kita akan dapat profit yang lebih banyak. Okey, seterusnya jangan overtrade. Dalam sehari tu janganlah sampai 20 kali korang nak trade. Ataupun dah tadi siang dah trade dah ni. Dah trade 2-3 kali loss. Tak puas hati, tetap lagi nak trade. Masuk lagi. Okeylah kita tunggu Euro session. Ataupun kita tunggu US session malam nanti kan. Tapi korang hari ni korang punya trade tak menjadi. Korang punya setup tak menjadi. Jadi jangan risau, jangan overtrade. Ataupun kalau korang dah dapat profit yang mencukupi untuk sehari, dah dapat target profit yang korang nak, terus stop je trade. Terus relax, enjoy your day. Buat apa nak pening-pening lagi kan? Okay, dan yang terakhir sekali Kamalia nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa letak stop loss ataupun SL. Sebab apa? SL ni sangat penting sebenarnya guys. Sebab kalau korang tengah buy, tiba-tiba market dia buat reversal, dia turun pula, at least kita ada stop loss kat situ untuk cut kita punya rugi ataupun loss. Okay, sebab tu penting letak stop loss. Kamalia dah tengok dah macam-macam trader yang Kamalia jumpa. I trade memang tak letak SL. Sekali tiba-tiba MC. Yang orang yang letak SL ni selamat. Okay, jadi sebab itu ingat letak SL kalau korang tengah trade. Okay, jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan tekanlah butang loceng kat bawah tu. Alright, see you guys in the next episode.